Orang nampak dia kereta, tapi bagi saya, dia kawan saya. Arus kisah perjalanan hidup saya. Kenapa saya pilih dia? This is my Arus journey. Setiap pagi yang indah, selalu ada satu perkara yang buat aku semangat. Masa untuk hidupkan enjin arus. Bila bunyi enjin tu menyala, rasa macam dunia pun mula bernafas sama. Hari ni, aku dan Arus, kami keluar cari ketenangan dan mungkin sedikit pengembaraan. Arus ni lain daripada yang lain. Dari luar nampak bergaya, tapi bila duduk di dalam, rasa dia macam rumah kedua. Taman Botani ni tempat kegemaran aku bawa Arus bersia-sia. Laluan dia luas, pokok-pokok hijau dan angin lembut yang masuk dari tingkap. Semua tu buat setiap detik terasa hidup. Kadang aku matikan enjin sekejap, tarik nafas panjang. Dan aku sedar, setiap kali aku bersama Arus, aku bukan sekadar memandu. Aku menikmati. Sama ada aku seorang atau ada kawan di sebelah, Arus sentiasa beri ruang untuk aku jadi diri sendiri. Lepas matahari mula condong, aku dan Arus teruskan perjalanan ke Putrajaya. Sinar petang mula berubah ke jingga dan bayangan Arus memantul atas jalan. Nampak cantik sangat. Aku suka momen ni sebab masa ni lah aku sedar Arus bukan sekadar pangkutan. Dia macam sahabat yang tahu bila nak diam, bila nak tenangkan hati aku. Dan masa aku pandu menuju Masjid Putra, langit dah mula berubah warna. Dari jingga ke ungu, dari siang ke malam. Tapi Arus masih sama, stabil, tenang dan penuh keyakinan. Masjid Putra waktu malam memang luar biasa. Lampu-lampu dia, pantulan di tasik, semuanya nampak damai. Aku duduk dalam Arus sekejap, matikan enjin, buka tingkap dan pandang pemandangan tu. Aku tahu tanpa Arus, perjalanan ni takkan sama. Bila aku tengok kembali rakaman perjalanan ni, aku sedar satu perkara. Bukan aku yang bawa Arus jauh, tapi Arus yang bawa aku kenal diri aku sendiri. Inilah kisah My Arus Journey, sebuah perjalanan tentang kebebasan, keindahan dan persahabatan antara aku dan Arus.